Kan? Hey, Kau yang budak kelas 3 Budiman dulu kan? Kau tak ingat aku ke? asal pula tak ingat? Kau kan dulu paling hebat dalam kelas tu. Asal lah hebat. Yelah, kau hebat lah masa kau bully aku dulu. Kau tak ingat? By the way kau kerja apa sekarang? Aku dari dulu memang kerja maafkan orang je. Orang macam kau lah, aku selalu maafkan. Man, by the way kau sihat Man? Aku memang dari dulu sihat. Yang sakitnya hati je. Ni kedai kau Man? Ni kedai aku lah. Lepas aku habis sekolah tu, aku dah boleh saving lah. Sebab tak ada orang pau aku dah kan. Kau Man dah berjaya kan kau Man. Banyak ke barang kedai? Boleh manage kan kau? Dulu kan kau selalu cakap aku lembab. Itu sekarang lah. aku dah tak lembab dah. Aku boleh je kira duit, kira stok semua. Tapi satu benda je yang tak terkira lagi sampai sekarang. Apa tu Man? Dosa kau masa bully aku lah kat sekolah dulu kan. Kat sini kau nak walk in boleh, nak beli online pun boleh. Man, kau tak nak kembali ke Man? Kembali ke mana Man? Kembali ke Rahmatullah lah. Sebab kedai kita orang ni tengah buat Merdeka Sale sampai 30 September. Aku rasa macam Malaysia ni takkan merdeka lah kalau ada orang macam kau ni yang bully-bully lagi ni. Aku rasa kau kena keluar tablik kan 40 hari. Man. Ada orang okay. Sorry doh, aku tak dengar sangat tadi. Yelah, masa sekolah dulu pun kau mana ada dengar masa aku suruh kau stop bully aku tu kan. Aku dengar kedai kau ada buat freedom deals Man. Kalau kau beli PC set dekat kita orang, kau akan dapat banyak gila free gift. Wah, aku bajet tak besar. Itulah, duit kau tak berkat. Yelah, pau-pau aku dulu. Tapi tak apa, orang macam kau ni kita orang ada buat ansuran bulanan, spek yang mantap sesuai untuk streamer, gamer and content creator. Aku minta maaf kat kau Man. Aku ulur tangan Man, aku minta maaf. Ni aku ulur file. Dalam ni ada kes-kes fitnah, bully aku, kopau aku semua kan. Saman tu tak saman. Aku dah minta maaf Man. Tak semua benda boleh settle dengan minta maaf je. Kau ni macam tak biasa gurau-gurau kasar. Tak boleh gurau duk surau. Tak boleh melawak, balik Sarawak. Balik luar Man. Betul lah. Kau main sepatutnya balik pun. Balik ke pangkal jalan kan. Jangan bully-bully orang dah. Okay, alright. Bye. Okay Man, jumpa lagi Man. Alright, okay, jumpa lagi. See you in court.